Walaupun ramai ahli parti yang rasa kecewa, rasa sedih dengan kekalahan Rafizi, tapi saya rasa ramai rakyat Malaysia yang gembira. Betul. Sebab dia antara raja formula yang menjanjikan bulan dan bintang. Kita boleh buat ni, buat tu kalau jadi kerajaan. Tapi jadi kerajaan, apa pun tak ada. Betul juga. Saya tengok komen, saya baca-baca komen-komen dalam social media semua kan. Saya tengok ramai orang siap, orang tanya lagi bila nak letak jawatan. Sebenarnya dah masuk beberapa hari dah, masih tidak nampak sebarang kepenuhan janji dia untuk meletak jawatan. Saya sebenarnya, saya hari ni I thought bila Rafizi masuk kerja dia akan letak jawatan, dia akan umum letak jawatan. Tapi saya tengok kenyataan yang keluar dalam sehari dua sebelum ni kan, AMK pujuk saya, orang ni pujuk saya, orang tu pujuk saya. Macam ke arah membina naratif ke arah untuk U-turn. Untuk U-turn.